Anda masih lagi bersama kami, Forum Perdana Ehwal Islam sempena dengan Karnival Usahawan Kedah 2011. Kami bawakan dari Alur Biak Jerlun Kedah dengan tajuk Berani Gagal, membincangkan tentang ciri-ciri usahawan dalam Islam dan bersama dengan dua panelis kita pada malam ini. Dan sebagaimana yang dijanjikan, pentas forum kita dibuka untuk sesi perbincangan ataupun ada pandangan daripada penonton yang ramai datang pada malam ini mengikuti Forum Perdana Ehwal Islam ini. Kalau ada, silakan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengurusi majlis dan dua ahli panel. Saya banyak bekerja dan bertugas di kalangan orang-orang kampung, khasnya orang-orang Melayu, dan kerajaan telah berusaha untuk memajukan pengusahawan yang kecil yang ada untuk lebih maju. Dan seperti mana yang kita tahu, kebanyakan orang-orang kita ni dia takut untuk menghadapi kegagalan. Dan di sini saya memohonlah agar para panel dapat menguraikan dengan lebih lanjut sikap berani gagal yang harus ada pada diri seseorang usahawan itu. Okay, terima kasih. Ya, sebelum itu saya nak tanya siapa nama yang menyoal tu? Nama saya Mak Yusuf bin Hashim dari Kemas Jerlun. Ya, terima kasih. Kemas betul ya, tanya soalan. Macam panelis juga. Itu dia Prof. Saya ingat Prof boleh bagi respon terhadap apa yang diutarakan sebentar tadi tentang sikap orang kita, orang Melayu, takut dengan kegagalan ini. Jadi bagaimana pandangan Prof? Satu perkara, terima kasih Ustaz Zakaria. Menarik soalan daripada Encik Mak Yusof tadi, soal takut menghadapi kegagalan. Satu perkara yang kita harus ingat sebagai orang Islam, apatah lagi sebagai usahawan Islam, kita perlu bersikap berjiwa besar dan bersifat positif, tidak takut untuk gagal. Kerana ini jugalah ciri-ciri orang mukmin yang sejati sebagaimana dinukilkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Makna dia, jangan kamu gundah gulana, jangan kamu berduka cita, kerana sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kamu adalah orang-orang yang beriman. Maknanya kat sini, sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut kepada kegagalan. Kalau kita melihat kembali kepada sirah Nabi, tadi pun saya sebut bagaimana apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, antara yang Nabi buat buka pasar. Dan antara sahabat Nabi yang mengikut ajaran Nabi SAW yang kita kenal sebagai Abdul Rahman bin Auf, salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu ini, dia apabila sampai saja ke Madinah, pada waktu itu Nabi SAW telah mempertautkan hati-hati orang Muhajirin dan Ansar. Dan salah seorang daripada keluarga angkat daripada kaum Ansar, iaitu yang bernama Sa'ad bin Rabi', beliau menawarkan separuh daripada hartanya kepada Abdul Rahman bin Auf, kerana beliau sedar bahawa orang Muhajirin ini semuanya tinggal harta mereka kerana mengikut Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tetapi apa Abdul Rahman Auf buat? Beliau menolak tawaran Sa'ad bin Rabi' ini, kerana apa yang diminta bukannya harta, tetapi apa yang diminta daripada Sa'ad ialah tunjukkan aku di mana pasar. Kerana Sa'ad bin Rabi' nak menawarkan harta yang dengan dalam satu hari dia boleh senang saja menjadi kaya, hidup senang lenang. Tetapi Abdul Rahman bin Auf, dia bersedia untuk menyaut cabaran sebagai seorang usahawan, kerana dia tahu bahawa kalau harta itu diberikan secara percuma, dia akan habis begitu saja. Tetapi kalau kita seorang usahawan, tunjukkan aku di mana pasar, aku akan berusaha dengan titik peluh aku sendiri, insya-Allah rezeki yang kita perolehi itu akan mendapat keberkatan, dia akan menambah-nambah, ada nilai ziyadahnya, ada nilai keberkatannya. Sebagaimana Nabi SAW sebut, man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lah. Sesiapa yang berusaha untuk mencari rezeki yang halal, kehidupannya akan sentiasa berada dalam maghfirah Allah, dalam lindungan Allah. Jadi kita tidak perlu takut sebagai orang mukmin untuk menempuh kegagalan, kerana kita sebenarnya pada hakikatnya sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
Terima kasih pada Prof di atas penjelasan itu tadi. Maka ini takut kepada kegagalan ini merupakan satu penyakit yang sentiasa menghantui kita. Tak kata siapa, saya sendiri pun kalau kata mai kita berniaga, mai kita buat bisnes, maka bolehkah aku ni, boleh berjaya ke bisnes yang kita nak buat? Maka itulah pemikiran yang sentiasa menghantui apabila kita nak mencuba suatu benda yang baru dalam diri kita. Dan apa yang dijelaskan oleh Prof tadi memberi satu motivasi, semangat kepada kita. Baik, saya nak buka satu lagi persoalan, kalau boleh dari kalangan wanita yang hadir ramai pada malam ini. Saya nak bagi peluang sekali lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Rohani binti Mak Aris daripada Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga Parlimen Jerlun ingin mengajukan soalan kepada ahli panel. Saya memilih kerjaya sebagai usahawan. Sebagai usahawan, saya memerlukan modal dan kemahiran. Tetapi modal dan kemahiran itulah menjadi penghalang buat saya untuk meneruskan usaha saya. Cabaran bagi saya adalah amat sukar untuk saya mendapat kepercayaan, keyakinan dari pihak-pihak tertentu untuk membantu saya. Soalan saya, bagaimanakah saya ingin mengatasi halangan ini dan adakah pihak-pihak yang boleh membantu saya? Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Puan Rohani Mak Aris tadi. Alhamdulillah seorang usahawan wanita, dan memang apabila kita menceburkan diri dalam sebagai seorang usahawan, itulah antara cabaran-cabaran Dr. Bashir yang perlu kita hadapi, tentang persoalan modal, persoalan kemahiran. Jadi dalam negara kita ini barangkali banyak yang ingin membantu, Doktor. Bagaimana? Terima kasih kepada Ustaz Zakaria dan puan kita yang bertanya tadi ya. Dan patutnya soalan-soalan berkaitan dengan modal semua ni tuan-tuan, dia tak boleh tanya ahli panel, dia kena tanya Datuk Mukhris. Maaf Datuk. Bila sebut berkenaan dengan perniagaan, keusahawanan tuan-tuan, itu adalah dua perkara yang penting, yang merupakan satu halangan besar untuk kita nak berjaya hari ini. Memang anda nampak itu masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak cuba kaitkan balik tadi apa yang Dr. Ashraf sebutkan dan saudara pengurusi kita sebutkan tadi. Kadang-kadang kita yang tak payah nak pergi pinjam duit mana-mana bank, yang memang modal dah ada, kalau tak ada ilmu tuan-tuan, tak boleh berniaga juga. Habis duit satu bukit pun tuan-tuan, dalam masa setahun je habis kalau tuan-tuan berniaga, kalau tak ada ilmu. Selesai masalah. Niaga ke mana, apa ke mana, tuan-tuan. Sebab tu kalau ada duit, takut nak berniaga, takut rugi, tak payah berniaga. Ambil duit, simpan tabung haji, cukup tahun tuan-tuan dapat untung. Yang tu confirm. Jelas ya, saya nak beritahu senang tuan-tuan. Sebab tu bila balik kepada soalan puan kita tadi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, persoalan modal merupakan satu perkara yang amat penting. Dan kemahiran juga adalah sesuatu yang lebih penting daripada modal. Sebab modal kita ni, kita boleh jana daripada RM10 kepada RM20, kepada RM100, kepada RM1000, hasil daripada ilmu perniagaan yang ada kepada kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itulah hari ini kita nak mengambil jalan singkat dengan peluang-peluang perniagaan yang ada dalam negara kita hari ini, tuan-tuan. SME Bank pun ada, nak offer macam-macam jenis, tuan-tuan. Peluang-peluang pinjaman, pembiayaan yang disediakan kepada kita. Jadi terpulang kepada kita hari ini nak ambil atau tidak ya. Tapi yang perlu kepada kita hari ini ialah, di samping kita nak buat pinjaman, saya nak bagi tahulah kepada pihak bank, termasuk SME lah, pinjaman-pinjaman tu janganlah proses lagi payah sangat. Saya ingat Datuk Mukhridut sebut lalu dah, tuan-tuan. Dia nak statement bank. Kalau statement bank yang elok-elok tu tuan-tuan, maknanya orang tu dah berniaga elok dah, tak perlu modal dah. Mudah ya saya cakap tuan-tuan. Yang keduanya nak cagaran. Cagaran pula 10 hektar paling kurang. Tengok banyak mana nak minta lah. Kalau ada sampai 10 hektar nak berniaga apa lagi tuan-tuan? Tanam buluh madu boleh kaya dah hari ini. Jadi kalau ini yang membelenggu di dalam pemikiran peminjam-peminjam kita, Masya Allah tuan-tuan, sampai bila kita tak boleh berjaya. Dengan sebab tu dalam kaedah Islam kita hari ini tuan-tuan, bank ni dia sebagai moderator.
Sebab itulah kita cadangkan kalau boleh kepada SME Bank, kita wujudkan sistem ataupun kita sebut sebagai instrumen musyarakah itu kita perkenalkan. Supaya kita bersyarikat tuan-tuan dengan para peminjam-peminjam kita. Dan kita sediakan tenaga-tenaga yang hebat daripada kalangan ahli bank tuan-tuan yang boleh memantau, melihat keadaan projek-projek yang dijalankan supaya semua ni berjalan dengan baik. Barulah tidak ada orientasi bank yang hanya nak mengaut keuntungan semata-mata berasaskan kepada keuntungan yang diduk kira tiap-tiap tahun. Soal bisnes apa nak jadi, kita tak tahu tuan-tuan. Ini yang banyak berlaku pada hari ini. Dengan sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang penting kepada puan kita yang bertanya tadi rakan-rakan sekalian, ilmu pengurusan, ilmu keusahawanan, yang ni kena terap betul-betul. Kalau tak ada ilmu berniaga tuan-tuan, ilmu keusahawanan, kursus pun tak pernah masuk tuan-tuan, terus pencen kerja nak berniaga, terus lari daripada kerja nak berniaga tuan-tuan. Tak boleh. Yang macam ni, kalau SME Bank bagi 1 juta pun tuan-tuan, dalam masa tak sampai setahun habis duit tuan-tuan 1 juta. Hutang nak kena bayar tuan-tuan, kemudian bisnes tak tahu ke mana. Sebab apa? Tak ada ilmu. Sebab tu bisnes ni tak ada jalan mudah. Kita hari ni kena berusaha bersungguh-sungguh tuan-tuan kalau kita nak berjaya dalam perniagaan. Sebab perniagaan ini resam fitrah Allah Ta'ala ciptakan manusia tuan-tuan dan puan sekalian. Pengalaman saya tuan-tuan bercakap dengan ramai ahli-ahli perniagaan. Selagi kita tak rasa bosan dengan kerugian, selagi itulah kita tak akan mendapat keuntungan. Berniaga hari ni rugi, besok berniaga rugi, tahun depan berniaga lagi rugi, bermakna kita sudah ada ilmu tentang rugi dan kegagalan dalam perniagaan. Maka di saat itu kalau kita terus berniaga tuan-tuan dengan bantuan modal daripada mana-mana bank, di saat itulah kita akan berjaya, dan kita berjaya, kejayaan kita ni akan bertahan lama. Sebab apa? Sebab ilmu kegagalan kita sudah ada. Semestinya kita tak mau lagi gagal tuan-tuan, dan kita tahu selok belok bagaimana kita nak menjadi usahawan yang berjaya. Kalau ini berjaya kita letakkan dalam kehidupan kita, insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian, kita adalah usahawan yang berjaya. Wallahu alam. Terima kasih pada Dr. Ahmad Bashir. Itulah yang dikatakan berani gagal. Artinya kita berani mencuba, kita berani berusaha, kita berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Sebab itu kata Soeharto, mencuba itu satu pengalaman. Artinya kalau kita tidak mencuba, bagaimana pengalaman itu boleh datang kepada kita? Saya harap Puan Rohani tadi yang bertanya sedikit sebanyak mendapat manfaat daripada apa yang diperjelaskan oleh Dr. Ahmad Bashir sebentar tadi, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas kita berhenti sekali lagi untuk berehat seketika.